Mahkamah Rayuan Putrajaya hari ini menolak rayuan pendakwa bebas Ahmad Dusuki Abdul Rani untuk mendapatkan kembali tauliah mengajar agama Islam di Selangor. Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan diketuai Datuk Muhammad Zaini Mazlan dalam keputusan sebulat suara berkata, rayuan itu hanya melibatkan keengganan Mahkamah Tinggi Shah Alam untuk memberikan remedi tambahan selepas membenarkan permohonan simakan kehakiman dan mengeluarkan perintah certiorari bagi membatalkan keputusan Majlis Agama Islam Selangor bertarikh 10 Mac 2022 yang menarik balik tauliah mengajar Ahmad Dusuki. Tiada rayuan silang difailkan oleh responden. Justeru, perintah certiorari yang diberikan kekal tidak dicabar. Satu-satunya isu di mahkamah ini ialah sama ada Hakim Mahkamah Tinggi terhilaf apabila enggan memberikan relief berbentuk perisytiharan, mandamus dan ganti rugi. Relief dipohon bersifat budi bicara. Prinsip perundangan yang sedia terpakai menyatakan Mahkamah Rayuan tidak akan campur tangan terhadap pelaksanaan budi bicara, melainkan dibuktikan bahawa mahkamah terdahulu bertindak atas prinsip yang salah, gagal mempertimbangkan perkara relevan atau keputusannya jelas tidak tepat, kata Muhammad Zaini. Muhammad Zaini menjelaskan bahawa panel itu terlebih dahulu akan meneliti permohonan perisytiharan yang dipohon perayu, Ahmad Dusuki, bahawa keputusan responden menarik balik tauliah mengajar berkuat kuasa 3 Mac 2022 adalah terbatal dan tidak sah.